everyone, Nisa here. Orang kan ni bahasa gitu. Okay guys, so hari ni konten saya sangat simple dan sangat mudah. So kalau korang tahu macam AI team sekarang ni 21 hingga 23 akan berada di MeTech lah. So hari ni 21 hari bulan. So saya nak buat vlog je hari ni. Go to MeTech dan kita tengok suasana dekat sana apa semua. So sekarang saya dah siap-siap. Makeup saya by Akak Diniza Touch. Okay, macam korang tengok kat IG ni. And baju saya daripada Ruex. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat elegan. So hari ni saya memakai baju colour apa benda saya tak tahu. Colour dia macam colour-colour manggis macam tu. So kita dah siap makeup. Sekarang ni saya tak drive. Saya menunggu driver saya datang. Tapi bukan makan lah. Saya pergi dengan kawan saya je. Okay. So kalau korang nak tahu macam mana, Allah, pakai baju kat belakang. Halah beralah je lah deh. Biasalah. So kalau korang nak tahu macam mana suasana dekat sana, meriah ke tidak Absolute Bazaar ni, tak apa, saya akan tunjukkan untuk korang nanti. So korang kena stay tune video ni sampai habis, okay? Okay guys, so sekarang Rina dan Aisyah dan Aslah dah bersampai. Cuk. So saya pun nak kena turun bawah lah. Okay guys, so kita orang dah sampai di MeTech. Okay Rina, cantik Rina. Kami tak boleh lawan Nisa AI lah. Sialah dia ni, sikit-sikit tak boleh lawan aku. So memang kita orang, memang dah sampai lah dari tadi. Just look macam kemalu. Kenapa kemalu? Bisa dia kemalu. Dua tengok. Okay, aku tak. Lah aku nak tunjuk Rina je. Janganlah. Hai. Lemak, kita kena ngorat. Belum apa-apa kena ngorat. Dia ngorat Rina, bukan aku. Aku ni tak ada layak. So kalau korang tengok kat depan ni, macam ni lah tempat dia. Kita datang sini, kita jumpa Nuha. Ini hall 4 lah. Dan juga Safwan lah. Bersama dia punya partner lah kan. Kan. Nak buat apa ni? Cantik ini. Weh, sedondon korang. Tak plan. Bila nak kahwin ni? Bila nak kahwin ni? Rahsia. Tak apalah, aku doa yang terbaik je lah. Okay, so sekarang kita lagi cari book kita. Tak tahu kat mana. So korang enjoy the content je lah. Sekarang dah sampai di booth AI. Saya bersama Una, Daira, ada Tika, Hafiz Hakam. Inilah booth dia nya. Kita ada Iman Wah kat sini. Ya. Dari Hin. Ini ada film baru. Tengok kat belakang ni. Memang tengah busy semua. Dah ada awak. Sampai ni untuk ni. Kita macam tengok. Kita ada Kak Bella. Cantiknya Kak. Ya baju. Macam mana keadaan berpuasa hari ni? Panjang cerita dia. Kenapa panjang cerita? Pendek kan? Cerita dia adalah 10 saat je. dia belum Malaysia. Dia lama tu. Okay, terima kasih Bella Express. Saya dah dengar itu. Nanti kita akan sebarkan. Okay. So memang cantik ya baju di sini. Macam mana perasaan anda? Cantik macam saya. Ya. Sini staff-staff semua jemput datang ya. Perempuan yang lain. So kita orang berada di luar tempat makan. Ya. Kita orang pening kepala. Ya, Sebab kat dalam dia macam-macam bau. Dia ada bau perfume, dia ada bau makanan, dia ada bau baju, bau macam-macam lah. So buku buku kan. So kita orang ambil nafas je kat luar. Sekarang baru jam 9.45. Dah start ramai orang dah. Dah datang apa semua. So kita berada di hall tu panggil? Hall 1. Hall 1 kalau korang masuk terus nampak book AI. Hall 1 ni yang paling hujung lah, yang tempat kawasan ni.
Makan gitu. So AI yang lain ada yang berada kat dalam, ada yang jalan-jalan, ada yang itulah sebab tak boleh tunggu belakang sana. Jadi macam terlalu ramai, kesian customer nak masuk nak tengok. Comel jawab saya. Geram hari mulia. Couple ke? Ni orang ni baby Ainatul punya Taufufa. Thank you Akak. Apa dia? Siapa dia? Baby Ainatul punya Taufufa. Thank you Akak. Baby Ainatul. Taufufa. Nak juga. Dia bagi sebab dia nampak aku nak tadi patut ramai dohong dia nampak aku muka Dia sikit. nak tengok muka apa Muka apa? So couple lah ni, couple lah. Couple lah ni. Ini tahu Fifa. Alu lah. Janganlah tengok saya. Oh, tengok pada kita tu lapar tu luar tu. Kembar tarikh lahir sama. Tahun ni ada tak? Allah. Hari tu kita bijak-bijak kau tak ada. So maksudnya kau nak termasuk sekali lah. Weh. Apa yang tak ada tiba-tiba ni? Kau tak ada masa kita waktu bijak aku Farida dengan Syamil. Kat mana kat bijak tak panggil pun. Apa? Kau pun tak tahu bila kan? Akak tak panggil pun. Nampak saya tak penting kat situ guys. Tak penting. Memang tak penting. Mana penting? Memang tak penting. Tak penting Macam aku. Blushing Aiman. Blushing Aiman. Apa yang buat kami? Aku tadi terdengar. Dia terdengar. Dia pergi aku pagi ada tak? Weh lah. Nak lapar ke? Apa tak? Ha? Nak. Mana? Nombor satu. Sipel lah. Sorry. Saya terperasan. Sudah. Orang nak gambar aku terperasan. Mak ambil hati aku. Tadi kita blushing. Ayah. Tadi dah blushing tengok aku dengan Syamil je sini aku yang dah blushing. Blushing? Ha? I know blushing? Ingat man. Suasana macam ni lah. Tu je kalut. Tu je kalut. Semua orang tengah kalut. Jangan marah. Wan baju. Wan baju Wan. Viral lagi. Cantiknya dia. Ini konten Nisa, nanti dia marah tau. So, suasana dia macam ni. Kita ada Kevin. Ada dia orang duduk kat depan, semua duduk kat depan. Semua orang kat depan. So, alhamdulillah. Betul ada apa komisi. So, kita ada Syamil. Ni biar ni. Siapa punya konten lah ni? Akulah. Ni okey? Macam tak okeynya? Jangan okey. Kenapa Mi? Sebab Mat cari Syamil bila konten je. Kalau tak ada pun kat booth ni. I nak ambil mula. Okey konten aku. Tapi Kau rapat model. Syamil janganlah macam ni. Samad ni kaki mengelat lah. Tak berkat lah rezeki yang dapat. Janganlah macam Dia tu. je nak mengelat je. Mana ada? Apa ikut? Kami kata kita cari dia time perlu je. Biasa ni sikit biar alih kat tepi tu. Apa ni? Dekat-dekat yang alih ni. Cari time perlu je benda. Syamil. Siapa cari siapa time perlu? Dia cari ayatmu cari dia. Kau asal cari dia? Dia tanya duduk mana? Aku block dia. Dia tanya duduk mana? Jalan. Pelik. Nak. Dia tak ada. Tak apa Atikah macam lah. Tak apa Atikah macam ni lah. Baby. Alah. Baby lah. Dia satu block. Lupa apa? Mesti. Tak main dah. Mana? Alipet tengok dia tu. Si mari dah. Aku tak ada tengok makan. Belum. Dan Aiman. Mu ni tak dia. Kita mesti blushing. Sekarang Mat pula duk dengan fans semak lah. Bukan menyemak, maksud dia semak tak handsome. Saya tak makan daripada tadi, so ni baru nak makan. Saya beli makanan yang saya bagi korang je. Sebab tak ada saya getek.
Oh, Alfa dah dapat customer ke? Dah dapat customer. Okey, jadi jodoh untuk aku pula satu. Siapa nak AI Nisa kat sini boleh datang ke. Boleh balik terus. Balik. Ambil balik terus. Hai. Abang nak. Ni abang ni nak. Ada jodoh. Abang ni nak. Apa dia? Siapa? Ni akak. Ni akak bukan abang. Dia cakap tadi, Alfa dah dapat customer satu. Lepas tu dia cakap lah, cari lah jodoh untuk saya satu. Lepas tu dia cakap, oh siapa nak? Dia let aku gitu je. Sama bukan kita tu. Cari jodoh ke aku masa? Cari jodoh ke aku so? Macam ni. Kalau korang tengok sekarang ni, Alfa seorang je yang bekerja. Kalau macam makan ke, Adam ke, akak. Ya Allah, lagi kacau orang. Tak ada yang masa ni dah. Tadi dah boleh ganti ni lah, Una lah. Una dah tak melata dah sekarang. Tak nak ambil. Tak baik. Dah. Akak ni dah boleh masuk AI lah, weh. Rasa boleh ganti ke Una. Aduh, korang tengok Alfa yang bekerja sekarang ni. Weh, bagus tu. Dia close customer. Nak cari duit kahwin ke? Tak ada kahwin dah. Tak lama dah Nisa, weh. Tak tahu. Tak lama dah. Tak lama. Maksudnya hujung bulan ni ke? Maknanya lepas raya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik lah. Maksudnya bulan 4 lah, bulan 4. Bulan 4 lah. Tak. So guys, sekarang ni makan di Tanah Bogor dengan saya. Jadi saya akan come back to Safa. Boleh ke apa? Tapi Emily marah. Tapi Marinda marah lah. Dia blushing. Dia blushing. Aku Safa pula. Saya dengan Umar blushing. Tak tahu dah kenapa dia ni. Jadi saya nak pergi tengok ada apa kat sini. Sebab tadi saya dah pergi jalan tau, tapi saya tak buat konten saya nak imu mana. So kalau korang tengok outfit saya dengan Alfa, biasa je. So begitulah. Kau nak tengok aku? Malu lah Alfa. Aku kena jalan mesti aku dah shoot. Aku malu. Kenapa? Tak tahu. Kenal lah cik. Aku malu lah. Tapi aku ada tengok someone yang handsome kat sini. Aduh. Apa dia? Tu. Dia model baju kiam. Oh, tapi sayang dia tak dapat. Oh, kita ada pasangan bahagia. Hana. Dan juga Seorang. Oi, Orang-orang. Jadilah orang ketiga kita. marilah. Nama malu. Malulah. Nama malu. Gelak dengan aku pun itu molek. Model baju kiam. Saya rasa dia ada kat sini lah. Dia ada lah. Dia ada. Tadi aku jumpa dah dia. Sini ya. Sini ya. Nak aku panggil dia. Dia kapal lah. Ya. Aku kenal dekat sana. Boleh. Malu sekarang ni apa? Malu apa Nisa? Kita tak boleh malu sekarang. Ramai orang kan. Kalau baju kat sini je, saya rasa Yo, ramai bodoh kat sini. Banyak yang baju cantik-cantik. Ya, sebab tadi aku cari baju untuk esok. Yo. Aku sampai pergi hall tu tadi. Rupanya sini cantik. Okey je. Saya nak eyeliner glow. Eyeliner glow. Saya apa nak eyeliner? Saya dengan Manu saya nak beli eyeliner glow. Alfa. Awak nak? Boleh masuk terus. Boleh masuk terus saya. Tak nak beli ke saya nak rasa je. Saya nak rasa. Abang nak belum lepas abang. Jangan rasa kat dalam. Saya nak suap dia. Tak ada. Ni kita tak ada tu. Aku nak buat orang jadi. Ni mana aku? Aku ni sorry dong rampas pada orang pula ni. Saya kan penyondol. Hari ni Amy tak ada. Dia saya punya. Tapi awak dia jalan dengan saya. Sebab dia nak perempuan-perempuan. Ada. Aku ni jangan duduk balik esok. Aku dah makan tadi. Balik kita jumpa Fatin. Bye Fatin. Jumpa lagi. Jaga diri okey. Jaga diri juga. Aiman jaga Fatin dia daripada tadi blushing aku dengan mak aku dengan peluk. Hai. So guys, saya dah nak balik. Ini adalah hari yang pertama saya. Saya tahu lah ni takut kena copyright. So saya dah nak balik. Kita jumpa esok hari pula. Bye.